Hai dan selamat datang. Hari ini jom kita nak bincangkan tentang satu perkara yang mungkin pernah buat anda risau. Penglihatan berganda ataupun double vision. Sebenarnya ini adalah satu isyarat yang penting yang mata anda cuba sampaikan. Jom kita fahami sama-sama. Cuba bayangkan ni. Anda tengah memandu. Tiba-tiba lampu jalan dekat depan jadi dua. Ataupun masa tengah syok layan telefon tu, tulisan dekat skrin tu pula mula bertindih. Pernah tak jadi macam tu? Kalau pernah jadi, jangan risau. Anda tak kesorangan. Banyak orang jadi. Tapi sebenarnya, satu simptom yang agak biasa dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar kenapa ia berlaku dan apa sebenarnya yang mata anda cuba beritahu. Jom, kita mula. Perkara pertama sekali, kita kena pastikan sama ada masalah ni datang dari sebelah mata ataupun kedua-dua mata. Sebabnya puncanya sangat berbeza. Nasib baik, ada satu ujian ni yang mudah yang anda boleh buat sekarang juga. Okey, jom kita buat. Tutup sebelah mata anda dan kalau imej tu masih nampak berganda dan kalau itu dipanggil diplopia monokular. Tapi kalau imej tu kembali jadi satu dan jelas, itu ialah diplopia binocular. Untuk hari ini, kita akan fokus pada yang binocular ni. Sebab ianya selalu berlaku berkait dengan kedua-dua mata kita yang bekerjasama sebagai satu pasukan. Jadi fikir macam ni. Inilah kalau masalah tu hilang bila sebelah mata ditutup, ini bermakna hardware mata anda, iaitu mata itu sendiri sebenarnya okey. Masalahnya lebih kepada software. Macam mana otak kita menggabungkan imej kedua-dua daripada mata ni untuk berfungsi secara serentak. Sekarang jom kita sentuh punca yang paling biasa terjadi. Selalunya ia tak serius pun dan lebih kepada isu otot mata yang letih atau masalah nak fokus. Sebenarnya, ramai antara kita ada keadaan yang dipanggil phoria. Senang cerita masa mata kita ni rehat, kedudukannya mungkin lari sikit ke dalam ataupun keluar. Jadi sepanjang hari otot mata kita ni terpaksa bekerja lebih untuk pastikan ia sentiasa lurus. Bila kita penat, otot ni dah jadi tak larat dan nak cover jadi mata pun terkeluar sedikit. Daripada masa itulah imej jadi berganda. Gejala anda macam ni tak? Cuba tanya. Ia makin teruk waktu petang ataupun hujung hari. Datang sekejap dia lepas tu hilang. Kalau sekelip mata atau cuba fokus balik, ia jadi okey lah. Ini semua adalah tanda-tanda klasik otot mata yang dah penat. Satu lagi masalah fungsi penglihatan yang sangat lazim yang saya jumpa ialah convergence insufficiency. Di mana keadaan ni bunyi macam susah, tapi maksudnya senang je. Mata kita susah nak pusing masuk ke dalam serentak bila tengok benda dekat yang lama macam telefon ataupun buku. Kalau tak dirawat, lama-lama ianya boleh menyebabkan mata rasa tegang dan akhirnya nampak berganda. Kadang-kadang mata kita ni boleh jadi macam jendela untuk kesihatan badan kita secara keseluruhan. Penglihatan berganda ni boleh jadi satu penanda awal untuk keadaan perubatan yang lain yang mungkin kita tak sedar. Contohnya penyakit mata, thyroid. Ini keadaan autoimun di mana sistem imun badan kita ni tersilap serang tisu di belakang mata. Akibatnya otot mata jadi bengkak. Bila dah bengkak, otot tu jadi keras dan tak boleh bergerak bebas. Ini selalunya menyebabkan penglihatan berganda secara menegak, lebih-lebih lagi bila pandang ke atas. Satu lagi keadaan autoimun ialah myasthenia gravis. Yang ini pula, ia mengganggu isyarat dari saraf untuk sampai ke otot. Selalunya tanda-tanda awal muncul dekat mata, contohnya kelopak mata tiba-tiba jatuh atau penglihatan berganda yang on-off. Waktu pagi elok, tapi bila waktu petang ataupun dah letih, jadi semakin teruk. Okey, kita sekarang masuk ke bahagian yang paling penting. Walaupun kebanyakan kes penglihatan berganda ni tak serius, ada masanya ia adalah satu tanda amaran yang kita tak boleh pandang ringan sama sekali. Ini adalah gejala yang memerlukan tindakan segera dengan baik-baik. Okey, kalau penglihatan berganda ni, itu datang secara tiba-tiba dan tak hilang-hilang dan datang sekali pun dengan sakit kepala atau pening yang teruk,
atau anda perasan sebelah mata macam sangkut, tak boleh nak gerak ke arah tertentu, ini semua adalah tanda bahaya. Tolong jangan tunggu dan teruskan dapatkan pemeriksaan perubatan sebab kita nak tengok otot kita ni hantar isyarat ke otot mata melalui 6 saraf yang berbeza. Kalau salah satu saraf ni terjejas, pergerakan mata boleh terganggu dan menyebabkan imej jadi berganda. Punca biasa selalunya sebab komplikasi kencing manis atau darah tinggi yang merosakkan saluran darah halus pada saraf. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, mungkin ada sesuatu yang menekan saraf. Sebab itulah di pemeriksaan lanjut macam imbasan MRI mungkin diperlukan. Alright, baiklah. Sebab ini kita nak bincang tentang perkara yang lebih serius. Jom kita kembali kepada sesuatu yang lebih positif. Sesuatu yang kita boleh bantu diri sendiri untuk masalah fungsi penglihatan. Ada senaman yang sebenarnya boleh kuatkan otot mata kita ni semula. Senaman ni dipanggil pensil push up. Jom kita cuba. Dan ambil satu pen ataupun pensil, pegang lurus depan mata anda, fokus pada hujung pensil tu, perlahan-lahan bawa ia semakin dekat dengan hidung anda dan terus fokus kekal nampak terang. Bila ia dah pecah jadi dua, nampak jadi dua, berhenti dan undur sedikit sampai jadi satu balik semula dan tahan sekejap. Ulang beberapa kali. So dah tahu sebenarnya tak semua penglihatan berganda tu satu masalah. Cuba buat macam ni, letak satu jari dekat dengan muka dan satu lagi jauh sedikit. Sekarang fokus pada jari yang dekat. Perasan tak jari yang jauh tu nampak macam double, itu dipanggil sebagai fisiologi diplopia. Dan sebenarnya satu tanda yang bagus menunjukkan yang kedua-dua mata anda tu sedang on dan berfungsi. Jadi tujuan senaman macam pensil push up tadi adalah untuk latih semula otot mata kita ni supaya boleh bekerjasama dengan lebih efisien. Bila otot dah jadi kuat dan tak cepat letih dan gejala penglihatan berganda yang sekejap tu mungkin akan berkurangan. Jadi apa langkah seterusnya untuk anda? Berita baiknya, apapun puncanya, ada banyak pilihan rawatan yang berkesan. Jom kita lihat serba sedikit. Rawatan ni memang bergantung kepada puncanya. Kena tengoklah. Kalau ia cuma sebab otot mata, letih, selalunya terapi penglihatan dan senaman adalah cukup. Untuk masalah penjajaran mata yang lebih ketara, seperti mata prisma boleh bantu alih imej tu supaya mata tak perlu bekerja keras. Dan kalau ia berkait dengan keadaan kesihatan lain, fokusnya adalah untuk merawat punca penyakit tersebut dengan pakar yang betul. Dan satu lagi, jangan pandang rendah pada kuasa rehat yang cukup. Sama macam otot lain dalam badan, otot mata kita pun perlukan rehat. Pastikan anda dapat tidur yang berkualiti. Ia boleh bantu kurangkan episod penglihatan berganda atau double vision yang datang bila anda penat. Ingat, pesanan penting ini ya. Penglihatan berganda ni bukan sesuatu yang anda perlu derita dalam diam. Ia adalah isyarat badan anda meminta perhatian. Dengan pemeriksaan yang betul, puncanya boleh dicari insya-Allah dan hampir setiap kes boleh diuruskan dengan baik. Jadi lepas ni, dah faham semua ni. Soalannya sekarang ialah apakah langkah pertama yang akan anda ambil? Mungkin anda boleh mula catat bila ia berlaku atau mungkin ini masanya untuk buat janji temu. Yang paling penting sekali, mulakan perbualan dengan pakar penjagaan mata dan penglihatan anda. Kesihatan mata anda amat berharga. Terima kasih kerana luangkan masa bersama dengan saya hari ini.